So guys, ada masa ni kita sembang sikit untuk perlawanan JDT dengan Negeri Sembilan yang berakhir dengan kemenangan ke atas JDT 1-0. Aku jarang guys sembang pasal perlawanan dekat dalam channel aku. Dan ini channel Bola God ni aku nak santai-santai, tapi aku ada masa ni kan. Dah benda panas kan. Aku cerita je lah perlawanan JDT dengan Negeri Sembilan ni kan. Kalau kau suka aku bahas untuk perlawanan dekat dalam channel aku ni, just skip komen. Tak kisah lantak korang lah kalau tak suka ke apa ke. Aku just suka-suka je. Okay. Untuk perlawanan JDT dengan Negeri Sembilan ni menarik tau. Sebab perlawanan ni dia last minute goal untuk JDT menang ke atas Negeri Sembilan. Dan ada orang kata ref bagi masa banyak lah kepada JDT lah. Sebenarnya aku tengok perlawanan ni, aku rasa bukan salah ref. Dia salah Negeri Sembilan sendiri. Kau boleh nampak tak kan, Negeri Sembilan FC dia banyak delay game. Mungkin kau tak perasan lah. Okay, biar aku ceritakan kau. Kan first half untuk 90 minit perlawanan, Negeri Sembilan untuk perlawanan ni, mereka ni ada peluang untuk jaringkan gol. Ada. Pada minit berapa entah 90 lebih, diorang ada peluang jaringkan gol. Tapi bukan rezeki diorang. Aku rasa untuk perlawanan ni bukan rezeki diorang. Dan diorang banyak delay game, banyak lambat kawalan. Kalau kau tengok part yang kat corner tu kan, kenapa diorang banyak membazir untuk JDT menyerang? Diorang bertahan. Patutnya diorang jangan bertahan tau. Bila JDT minit-minit akhir tu nak menyerang, kau kena cari peluang untuk jaringkan gol. Aku tak tahulah tactical coach Nizam Zamil ni macam mana. Tapi dia bila dah minit-minit akhir tu baru dia nak bertahan. Macam mana dia bawa dia Selangor dulu lah. Lawan dengan JDT bertahan minit-minit akhir, JDT jaringkan gol. Mampus. Itulah aku cakap. Bila kau lawan JDT ni, selagi whistle tak tiup, kau kena fight. Kau kena main. Aku rasa yang ada rekod baik ini dengan lawan JDT ni PDRM je. Tim-tim lain semua kena lauk. PDRM je. Diorang bertahan, macam mana diorang fight. Dan Negeri Sembilan dia buat silap yang sama jugalah macam mana tim lain buat. Dia benarkan JDT menyerang, dia tak jaga Manuel Hidalgo, dia tak jaga siapa tu, Israfilov, dia tak jaga semua player. Semua player JDT ada kat dalam kawasan Negeri Sembilan tu. Diorang jaringkan gol. Negeri Sembilan buat apa? Bertahan. Diorang tak nak jaringkan gol. Lepas tu sibuk salahkan ref, salahkan masa lah, itulah. Padahal salah diri sendiri. Dan aku pun rasa frust juga lah. Kenapa jadi macam ni kan? Rasa macam salahkan tim korang lah senang. Aku pun malas nak sembang. Tapi benda-benda macam ni, kalau nak cakap ini semua salah JDT lah, kau pun tak tengok bola. Mata kau tu buta nak tengok bola. Aku tengok game tu Negeri Sembilan banyak delay game, banyak jatuh-jatuh semua. Bila kau banyak jatuh, kau banyak delay game, kau tambahkan minit permainan dekat masa tambahan tu sampai 7 minit. 7 minit lepas tu kau tak nak buang bola. Bila tu kau keluar, kau main corner. Kau bagi diorang kat corner, kau bagi diorang free kick, kau bagi. Kau yang bagi. Siapa yang bijak sekarang? Padam ke? Aku tak kisah. Nak viralkan aku, viral lah. Sebab aku cakap benda betul. Kau sikit-sikit salahkan ref, sikit-sikit salahkan JDT. Padahal tim kau main macam tu, kau benarkan JDT menyerang, habis. Padam muka. Aku cakap padam muka je. Gua peduli apa. Macam-macam lah korang ni. Dah kalah salahkan JDT, salahkan ref bayar JDT lah apa. Tak ada kena-mengena pun ref tu bayar JDT. Padam muka kau. Padam muka kau. Kisah. Aku kalau tim aku mana masa-masa minit akhir, patut jaringkan gol. Jangan fikir bertahan macam mana MU main. Kau tahu tak MU main macam mana? Main bertahan kau tahu. Muak aku tengok. Geram. Dalam Negeri Sembilan, kau fokus lawan Selangor lepas ni. Kalau lawan Selangor kau tak boleh menang, malu siut.